Kuala Lumpur City KL City mencipta sejarah tersendiri dalam Liga Super apabila hanya menurunkan 10 pemain dalam kesebelasan utama bagi aksi menentang Kuching City di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Cheras malam ini. Lebih mengejutkan, skuad kendalian Datuk Dollah Saleh terpaksa memulakan perlawanan dengan kekurangan seorang pemain berbanding Kuching City selepas senarai kesebelasan utama dimuat naik kira-kira sejam sebelum sepak mula. Di posisi penjaga gol, Quincy Kamarat diberi tanggungjawab mengawal gawang di City Boys dengan dibantu 5 pertahanan iaitu Giancarlo Gallifoco, Shazwan Andit, Azrif Nasroha, Adam Nur Azrin dan Kamal Azizi, kapten pasukan. Paulo Joso pula mengetuai jentera serangan, manakala 3 pemain tengah iaitu Jepa Kiban, Kenny Palraj dan S. Shavin melengkapkan barisan utama. Fazrul Amir pula disenaraikan di bangku simpanan, sekaligus menjadikan KL City hanya mempunyai seorang pemain gantian bagi perlawanan berkenaan. Situasi itu berlaku selepas KL City sebelum ini berdepan masalah pendaftaran pemain susulan, larangan pendaftaran pemain yang dikenakan FIFA berkaitan beberapa kes tunggakan dengan bekas pemain import